Nak cerita testimoni, pelanggan gout Cik Johar daripada Pasir Gudang yang sebelum ni dia kena gout 2 kali sebulan. Jadi umur dia dalam 55 tahun. Faktor keturunan, faktor penuaan, faktor pemakanan, faktor gaya hidup, ini adalah faktor-faktor dan kebanyakannya memang faktor ni lah. Jadi saya nak share macam mana perubahan yang dia rasa, macam mana dia lepas makan 2 bulan, dia tak kena 6 bulan. Tak kena gout. Jadi saya akan share dalam video ni lah. So kalau berminat nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan follow saya, komen follow. Dan nak dapatkan ni, simple saja dapat dekat link bio, klik gout gout dan juga boleh klik dekat bahagian description. Dan kalau anda tengok daripada TikTok, saya nak minta anda gunakan semuanya butang belah kiri ni, like, komen, repost semua sekali. Dan saya nak ucap terima kasih lah kan. Tak ada cara saya nak balas ke selain ucap terima kasih lah pada anda. Baik. Okey, Cik Johar ni datang pada saya, dia kontak-kontak kan. So saya bincang lah, tanya dia macam mana. Dia kata memang dah lama dah kena gout. Jadi yang risau sekali sebulan sampai 2 kali. Dia masih lagi bekerja, jadi bayangkan kan. Asyik tak datang kerja je, jadi memang tak baguslah untuk prestasi kan. Yang penting kita tak nak menyusahkan orang, betul. Jadi kita bincang, jadi saya cadangkan produk kombinasi produk yang saya cadangkan. Saya cadangkan alfalfa herba yang sangat bagus, B-complex, complete 8 jenis, bantu bakar asid urik berlebihan, omega 3 yang tinggi EPA, DHA, yang pada saya lah, tak silap saya, ini paling tinggi dekat pasaran. Dia bantu untuk anti radang, anti bengkak kan. Saya bagi juga polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia bantu untuk mudakan balik sel yang tua tu, kuatkan balik, turunkan radang, kurangkan penukaran purin jadi asid urik, betulkan balik sistem sel. Dan lepas 2 bulan dia cakap kan, saya follow up dia lepas tu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dia cakap 5-6 bulan dah saya tak kena gout. Alhamdulillah 5-6 bulan dah dia tak kena gout. Jadi kenapa jadi macam tu? Okey. Produk ni semula jadi tapi dia tak macam produk dekat market. Produk dekat market semula jadi tapi dia punya kajian tu rendah lah. Sebab bajet mungkin tak besar. Tapi tak semestinya kajian yang ni kajian tinggi, harga dia mahal, tak. Sebab kita supply kepada 7 ke 8 negara. 7 ke 8 negara. Jadi kita ada production yang besar lah. So jadi apa yang anda kena tahu ialah produk ni memang bebas daripada bahan kimia, 300 bahan kimia, diuji memang tinggi penyerapan, dan yang penting sekali bila diamalkan dalam tempoh masa yang lama kan, dia bukan saja untuk gout kan, untuk macam-macam masalah lagi kan, macam-macam masalah keseluruhan. Dan dalam masa 10 tahun saintis buat kajian, tak ada kesan sampingan, bahkan bagus untuk keseluruhan kesihatan dari segi kencing manis, daripada buah pinggang, daripada banyak sangat perubahan dari segi kesihatan. So macam mana nak dapatkan? Simple sajalah, macam cakap tadi, boleh tengok dekat link bio dan boleh tengok dekat link description.